Pakcik, nak krep sah? Okey, siapa? Ayah, auto. Wih, ayah deh. Hari ni kita bawa mari tengok krep dek kakak deh. Di dalam kawasan rumah kita ni di Kedah Lama wilayah Jalan ni kita ada kenal ataupun tersohor dengan roti lila deh. Tapi hari ni kita bawa mari tengok di India dek kakak dia. Deh, pak cik dia ni pandai dan juga ada pengalaman banyak puluh tahun dah dek kakak. Deh, boleh katanya buat krep jual ni deh. Tu dia orang-orang duk nanti ni memang ramai. Order mari order dan juga duk nanti queue dek kakak dia. Dah mula-mula dah yang kita duk tengok ni lah. Dah tu dia siapa-siapa mari gak dah kena royak nak pakai itik gapo dah. Tu dia kita boleh buat we kena dek kakak tu. Dah bubuh ni kita tengok cara-cara. Bagi siapa-siapa nak tiru tak ada gapo dek kakak dia. Dah nak tiru nak buat semacam ni memang laku lah di dalam kedai-kedai ataupun di dalam pasar-pasar ataupun dalam kenak dek kakak dah. Krep biasa kita duk buat ni memang banyak orang buat dah dek kakak, tetapi krep supaya dengan pak cik kita buat ni tak ada lagi ni. Saya yakin bahawasanya di dalam tempat teh kita. Lepas tu so pula orang panggil krep lila deh. Tu dia deh, kita mai tengok deh. Mudah-mudah ya dek kakak, tapi gitulah kena ada hati kasih deh. Tu prop gerak boleh pinggir siap dek kakak deh. Tu dia ni buh iti deh, buh sai kita nak pakai gopo dan juga pak cik dia uli semacam ni. Dah we masak sikit gak. Dah mari hok masak dah lipat. Sudah lipat tiket boh dalam pinggir piuf atas. Piuf atas dah. Tidik dia signature dia ni duduk di sinilah dah. Untuk nak hantar lila lagi kepada orang menyambut pula sore lagi deh. Pop boh dalam piuf ngondo deh. Jadi orang menyambut ni tak boleh galik lah. Dia tak boleh galik deh. Kalau galik kena potong gaji deh. Kalau banyak-banyak kali gak deh klik motong lah deh. Tak boleh kerja dengan pak cik dia dah deh. Tu dia jangan galik deh, jangan galik. Kalau orang nak dara lalu jangan duk tengok sini ambo duk buat ni deh. Piuf ngondo deh, bukan tamada lah deh, bukan tamada nah. Okey, terima kasih. Jangan terlupa tekan TikTok matik tu, BD Studio tu. Nanti kita ada klip comel-comel suka-suka, ada pedas sikit deh. Kita royak di dalam page kita.